Generasi sekarang, udah lain bang. Saya pernah jumpa adik-adik yang kata dia nak pergi pejabat agama, nak daftar keluar Islam. Dah menguasai minum arak tu normal. Belakang saya, dia orang call mak saya. Oh, anak anda mati, anda tak ada anak. Oi. Terus call saya mak, senyap tu dia. Saya call tak jawab. Saya kata, ya Allah ambil nyawa aku, ya Allah. Ganti dengan kesihatan mak aku. Muhammad Mikael Sataya dari Islam. So, esoknya tak balik. Member cakap, jom masjid. Taklah, gangster kan. Taklah bro. Aku tak pandai tujuh. Ikut je. Nanti. Masa berlalu, dah sebulan berlalu. Yang terdetik tu, masa puasa tu datang. Esok puasa, masa Islam sangat kan. Esok hampa nak puasa. Memang taklah aku puasa. Gila, kerja dah tengah panas kan. Memang taklah aku puasa. Esoknya, tak tahu macam mana. Bangun sahur, tergerak nak sahur. 5 minit sebelum tu saya tak tahu saya akan puasa itu. Dan member cakap, jangan puasa sangat. Half day dah lah kan. Boleh puasa sampai maghrib tu. Maghrib tu tak lapar, tak apa. Tu nikmat tu yang saya tak pernah rasa dalam hidup saya. Ya Allah, saya terus jatuh cinta dengan puasa tu bang. 30 hari straight. Start raya kedua bang, sampai raya haji sehari tak tinggal. Terus maksudnya saya puasa hari-hari selama 4 tahun. Tak pernah tinggal. Kita sebagai manusia akan satu sampai masa tu bang, bukan kita yang pilih. Redha kun fayakun. Manusia makhluk tak ada kuasa. Allah dah atur dah kejadian ni. Boom, segala masalah dunia akan selesai bang. Bila bertanya kenapa pilih Islam, tak ada jawapan dan bukan saya pilih lah. Saya sepanjang hidup saya bang, Allah bagi satu di tempat ketua. Kalau ada satu rombongan kan, bagi dia lah bawa. Kat sekolah ada 400 pelajar Henderson tu kan. Bagi dia lead benda ni lah. Pengikut, selalu ada pengikut. Mana-mana saya pergi, orang takkan tegur depan-depan saya, orang takkan sembang depan face to face dengan saya. Saya dapat tu respect yang luar biasa lah. So bila saya masuk Islam ni, sampai ke hari ni lah dah 6 tahun, tak pernah saya seorang pun yang, walaupun tanya, hanya saya akan dapat, ui tahniah bro, tak apa bro, kita semua sama ni kan. Tapi belakang saya, dia orang call mak saya. Oh, anak anda mati, anda tak ada anak. Oi. Mak cakap tak ada ni IC dia. Menipu semua tu. Mesti dah tukar Abdullah. Dia try attack mak saya. Saya kata, mak, turun call saya mak. Senyap tu dia. Saya call tak jawab. Jadi macam tu. Tak ada tentangan family, tak ada tentangan ni. Siapa datang, siapa pergi. Mak lalui benda ni 10 tahun tu dengan saya, mak lalui. 2008 tu saya kata, mak saya dah tahu ni mak, Islam ni mak, Allah ni mak. Mak bela anak gua dah ni kan. 10 tahun tu saya nak jaga hati mak saya tak tukar masuk Islam lah. Tapi mak dah tahu dah hala tuju perjalanan ke mana. Tapi kasih sayang saya dengan mak saya jaga mak saya duduk dengan mak saya, duduk berjiran, apa semua tu. Tak ada belah, tak ada benda nak komen. Rasa tak sabar sangat. Sebab yang berlaku tahun lepas lah bang. Saya gaji 5,000 losul Tambun tu. Lepas tu mak sakit, saya berhenti kerja. Tahun saya menganggur bang. Orang tak call saya tak call orang. Putus tu saya start boleh jambang. Tapi ni hari ni mungkin Allah dah tentu nak image hang lepas ni macam ni kan. Tapi ini dibela sebab depression. Bukan saya jaga mak jaga saya masa tu kan. Sampai dah perik sangat bang. Duduk dalam bilik je 24 jam. Seminggu sebelum Ramadan tu, saya ketuk-ketuk bilik mak, saya picit-picit kaki mak. Saya kata, mak teruk mak hidup ni. Malam tu nak bunuh diri dah. Aku dah tak tahan dah. Mak tak fokus pun, dia tengah kan dia rasa kalau tapak kaki kena picit. 72 tahun dia hidup, dia tak pernah rasa orang sentuh tapak kaki dia. Saya kata, ya Allah ambil nyawa aku, ya Allah. Ganti dengan kesihatan mak aku. Bangun pagi tengok TikTok. Video saya minum air kelapa je bang. 1 million view. Orang duk komen tu. Bang datang review Whale Hotel bang, buat buffet. Kali tu bang, pergi Whale Hotel tu, satu kepala RM200. Noh, makan mewah. Orang datang salam, orang datang peluk. Ni. Orang tak tahu saya Islam masa tu. Esok dapat call, abang datang review sini. Abang datang buffet sini bang. Dekat Ramadan tahun lepas bang, memang hari-hari duk makan luar lah. Tengok video saya tu 1 million, semua 1 million. Buat apa 1 million? Tak logik benda tu bang. Melainkan Allah tak boleh orang buat benda tu. Saya nak explain ke orang yang pengorbanan mak saya ni. Buat video. Tapi bukan saya tengah buat video tu bang. Satu kuasa datang lama saya tu, boleh voice over pula tiba-tiba kan. Bukan gangster nak nama saya Muhammad. Saya menangis, saya sebab ni. Habis rekod ni apa benda ni, kata mak. Konten kita lawak. Ni tiba-tiba saya nak buat post video tu bang. Esok paginya Ustaz Abdullah Khairi dia ambil post kat Instagram dia. 36,000 notification. Ustaz Abib Liu call, Datuk Sri Wida call. Semua duk cari apa Madat Penang, Yaakob ni semua duk cari, datang rumah, datang jumpa. Masya Allah, tak tahulah bang. Apa jadi tak tahulah tahun lepas Ramadan. Itulah kuasa. Di mana saat saya tak nak apa-apa, di mana saat kita tak nak apa-apa bang, Allah dia bagi semua. So saya berdapat pun pandangan dari boomer lah. Saya dah umur 41 tahun kan. Generasi sekarang udah lain bang. Saya pernah jumpa adik-adik yang kata dia nak pergi pejabat agama, nak daftar keluar Islam. Dah menguasai minum arak tu normal. Saya pernah kerja satu company besar tu, GM Melayu apa semua kan. Oh, last night saya mabuk, pening sebab dia terpaksa tu kerja dia. So benda tu jadi normal. Dia sebarkan pula dekat 200-300 staff. So nak kata kenapa orang tak masuk Islam ni, dia apa orang tak nampak lah bang indah tu. Dan nasihat saya lah, bukan nasihat, nak kata kalau nak apa mencarilah
Kalau apa ada juga rasa stres dalam hidup ni apa semua. Tak kisah agama apa. Macam mana saat ni perhubungan anda dengan Tuhan? Saya tanya saya, macam mana perhubungan abang dengan Tuhan hari ni? Boleh minum mabuk boleh ke bang? Tu harap ke apa bang? Kita tanya soalan Islam macam ni. Mungkin ke barang kalian jauh jugalah perhubungan dia dengan Tuhan dia. So langkah pertama cari. Hang percaya ada orang cipta kan? Ke hang terus atheist? Hang tak percaya ada Tuhan, aku datang sendiri dari monyet apa semua kan? Kalau hang percaya ada Tuhan tu, cari Tuhan tu. InsyaAllah kamu cari, kamu akan jumpa lah. Perjalanan saya cari, saya tak cari Islam, saya cari Tuhan. Kamu cari cahaya, macam mana perhubungan kamu dengan cahaya. Bila kamu connect dengan cahaya tu, macam mana hidup kamu berubah, InsyaAllah Islam akan datang.